kita iktiraf 10A, tetapi kita juga jamin bahawa untuk ke program matrikulasi, anak-anak Bumi Putera tetap dijamin kota kemasukan 90% masih anak-anak Bumi Putera, supaya boleh kita bridge the gap. Di dalam hal ini, yang paling pintar, anak orang kaya di bandar tidak disisihkan, tetapi 90% kota dikekalkan, supaya jangan berlaku kesenjangan yang terus melebar di antara golongan kaya dan golongan miskin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kuota 90% Bumi Putera dalam program matrikulasi kekal bagi memastikan akses pendidikan lebih seimbang, khususnya kepada pelajar luar bandar. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Kolej Matrikulasi Terengganu di Marang yang dibangunkan dengan peruntukan awal RM27 juta. Terdahulu, kerajaan mengesahkan semua 6,717 pelajar yang memperoleh sekurang-kurangnya 10A dalam CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 akan ditawarkan tempat secara automatik ke program matrikulasi atau laluan setara.